Sebelum menonton video ini, diharap anda telah subscribe sekiranya belum untuk memberi semangat kepada kami untuk terus berkarya. Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat kampus semua. Sebelum memulakan perjalanan pada petang ini, seperti biasa saya akan clean up ataupun cuci black water tank ataupun dikenali sebagai tank kumbahan lah, tank najis di dalam motorhome. Pertama kita buka pintu tempat di mana cartridge ini disimpan dan keluarkan semua barang-barang yang ada di situ. Biasanya saya simpan jack dan ada tikar lah untuk lapik kalau nak buka tayar. Kemudian kita tekan button kuning tu dan tarik dengan tangan kanan. Kalau sangkut seperti ini, jangan proceed sebab dia punya outlet di atas tu tidak tertutup. Ini dia yang sebelah kiri tu ada open and close. Ni kalau kita lihat dekat bowl tu ada tutup dan buka, open and close. Pastikan ianya berada di dalam sentiasa tertutup, ya. Kalau tak, kita tak boleh tarik keluar cartridge. Dan biasanya di sebelah kiri tu ada pemutar. Yang ni lah. Ni open, ya. Dan ke atas close. Pastikan berada di dalam close mode. Jadi kita boleh keluarkan cartridge. Dan sebaik-baiknya sepatutnya sentiasa berada di dalam keadaan tutup lah. Kalau tak, kabin kita akan bau lah kan. Setelah tutup, kita kembali semula ke tempat cartridge disimpan tadi, dan di sini barulah kita boleh tarik keluar. Tekan lock yang warna kuning dan tarik dengan tangan kiri. Hati-hati, jari takut tersepit. Tekan, bila dah release terus lepas tekan tangan, tarik keluar terus. Macam saya ni kat dalam ni memang kosong lah, sebab biasanya balik daripada trip saya terus clean up. Dan ini nak check lah, takut ada yang sisa-sisa tertinggal di dalam. Saya akan pastikan ianya bersih dan kosong sebelum saya memulakan setiap perjalanan. Jadi dua handle kita boleh pegang di hadapan dan di belakang, dan bawa cartridge ini ke toilet. Kalau berat, guna troli lah. Ini sebab ringan, kosong, saya bawa tangan sebelah je lah. Ada sedikit air kat dalam ni, saya nak clean up. Sampai di toilet, sama sekali naikkan lengan dia tu macam ni, seperti mana yang saya tunjukkan. Naikkan ke atas, kemudian buka penutup yang berwarna kuning. Pusing mengikut arah, lawan arah jam, ya, anti-clockwise. Setelah dibuka, pastikan di dalam tu ada o-ring yang berwarna hitam tu, yang saya tunjuk tu. Pastikan yang tu jangan hilang lah. Kalau tak nanti dia tak ketat, cecair kat dalam boleh keluar. Dan pastikan kita letak di tepi penutup tu. Takut hilang kan, susah nak cari spare part. Ada spare part boleh jual, ada jual ni boleh cari, tapi mungkin ada masalah sikit lah. Takut dia datang satu set. Kemudian seperti biasa, kita tuang ke dalam toilet bowl seperti ini. Biasanya warna cecair ni dia dah pun bertukar menjadi warna hijau kebiruan. Tengoklah macam mana najis kita kan. Dan dia telah pun hancur disebabkan ada liquid chemical yang kita bubuh. Nanti saya akan share
liquid itu di penghujung rancangan trip ini, dan ada penutup tu. Sepatutnya kita buka tadi. Ini kalau jatuh ke dalam sungai ataupun di dalam arus yang deras, memang masalah nak cari spare part. Jadi simpan bersama dengan penutup sebelum kita tuang najis ke dalam toilet bowl. Ini kalau hilang memang masalah, ya. Dan sebaik-baiknya kita jangan buang di sungai lah kan. Najis ni kita buang di toilet bowl, sama ada di rumah ataupun di RNR ataupun di Petronas ke mana-mana toilet lah, public toilet ke. Lepas tu kita flush lah seperti biasa. Lepas tu kita tutup semula black water tank ni ataupun tangki kumbahan ni. Selepas kita bilas, kita bilas tak perlu bersih lah, memang dia pun dah tangki najis kan. Tapi dia tak berbau sebenarnya sebab kita dah ubur chemical. Kalau nak cuci bersih boleh lah, klorok ke, sabun ke, shampoo ke, bagi tak bau lah kan. Kacau-kacau, goncang-goncang, kemudian tuang balik ke dalam toilet bowl. Lepas tu kita tutup balik lah gunakan penutup tadi. Pastikan o-ring ada di dalam. Dan selepas siap tutup, kita kembalikan posisi outlet itu ke tempat asalnya. Lengan tu masukkan balik di tempat asalnya. Kemudian kita kena tutup yang daripada bowl tu. Penutup tu hendaklah berada di posisi yang betul, iaitu arrow kuning tu selari dengan di body black water tank yang berwarna kuning tu, seperti mana yang saya tunjuk ni. Walau bagaimanapun sebenarnya ia susah untuk terbalik sebab memang posisi dia dah macam ni. Okey, selepas ni kita bawa semula ke motorhome. Bawa hati-hati, takut ada parts yang jatuh. Dan kita masukkan seperti mana kita keluarkan tadi, iaitu yang penutup berlengan itu kena ada di sebelah luar. Tolak sehingga lock yang berwarna kuning tu mengunci kedudukan black water tank. Okey, beginilah caranya. Semoga ianya bermanfaat kepada pengguna-pengguna motorhome ataupun bakal-bakal pengguna motorhome, ataupun ianya menjadi pengetahuan umum kepada semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat camper semua. Diharapkan semua berada di dalam keadaan sehat dan walafiat, serta dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Saya sekarang berada di dalam perjalanan ke Kuala Selangor, kemudian nak menuju ke Tanjung Karang, kemudian ke Sekincan. Tak pastilah sebab hari pun dah petang. Tengoklah kat mana gang nak tidur, parking motorhome mana tempat yang sesuai. Mungkin tepi laut Sekincan kot rasanya.
Okey, ikuti video kami. Terima kasih. Perlu diingat bahawa membawa motor ni adalah seperti kita membawa lori. Biarlah kereta-kereta semua memotong. Even lori potong pun tak apa. Yang penting kita kawal emosi. Telah pun sampai di Asam Jawa, Sempang 3, jalan di antara Kuala Selangor ke Kelang. Kereta agak banyak tetapi trafik terkawal. Assalamualaikum, ini adalah Pekan Lama Kuala Selangor. Kalau kita lihat di hadapan itu adalah Masjid Sultan Lumu. Dulu masjid itu adalah masjid lama, sekarang telah pun di-upgrade menjadi masjid baru. Dan kalau anda nak tahu siapa dia Sultan Lumu, dia adalah Sultan Selangor yang pertama, atau dikenali sebagai Sultan Salahuddin Shah yang memerintah negeri Selangor pada tahun 1745 hingga 1782. Di sebelah kiri ini adalah Bukit Milawati. Bukit Milawati ini menyimpan pelbagai sejarah dengan 1001 kisah, seperti Makam Sultan, Batu Hampa, Pusara Panglima Hitam dan sebagainya. Sama-samalah kita ke sini untuk melihat dan mengenali sejarah negara kita. Di Pekan Lama ini juga terdapat mural painting di dinding-dinding bangunan lama yang menggambarkan sejarah negara kita, seperti bunga raya, haiwan-haiwan yang terdapat di negara kita dan seumpamanya. Saya meneruskan perjalanan untuk ke Tanjung Garang dengan menyeberang Sungai Kuala Selangor menggunakan jembatan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Di seberang sungai itu adalah pasir penambang, di mana tempat ikan naik lah. Kebanyakannya kalau orang nak cari ikan di sana lah.
Dan sejarahnya orang ramai yang ingin menyeberang ke Pasir Penambang sebelum ini harus menyeberang Sungai Selangor dengan menggunakan kemudahan feri yang bernama Penambang. Waktu sekarang telah pun hampir memasuki waktu maghrib dan cuaca pun telah pun kelihatan senja, dan saya mengambil keputusan untuk berhenti di Masjid Ar-Raudah di tepi Jalan Besar Tanjung Karang untuk menunaikan solat fardu maghrib. Masjid ini mempunyai dua aras solat, dan dikatakan mempunyai 10 kubah dan 5 menara. Dan ia telah dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 16 Jun tahun 1989. Selesai solat, kami meneruskan misi pencarian tapak untuk parking motorhome untuk bermalam, dan targetnya adalah di tepi pantai Pantai Redang di Sekincan. Setibanya di pantai, suasana agak gelap dan kami merasakan tidak sesuai untuk bermalam di sini. Kami meneruskan perjalanan ke Sungai Besar untuk mencari campsite di sana yang telah kami Google, dan di sepanjang perjalanan banyak seafood di kiri jalan, ya. Memang sesuai untuk kita memeriahkan dan support peniaga-peniaga tempatan di sini. Kami menyusuri jalan parit 3 Timur Sungai Besar dan hampir kepada motorhome parking, iaitu di orang-orang Art Cafe. Alhamdulillah telah pun sampai. Sempat juga berjumpa dengan Tuan Tanah, sembang santai sebentar dengan beliau. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih pada Masri and Ayu Channel sudi singgah di orang-orang art camp di Parit 3 Timur Sungai Besar. Jadi siapa yang nak rasa bermalam di sawah padi, insyaAllah boleh datang singgah sini. Ini adalah kawasan parking untuk motorhome. Kepada peminat-peminat makanan eksotik seperti belangkas, belut, haruan, ketam nipah, anda boleh dapati di sini. Tidak jauh dari Sungai Besar ni, lebih kurang dalam 8 km terdapat sebuah masjid lama lah yang dipanggil Masjid Jin. Masjid ni dikatakan dibina pada tahun 1905 dan sekarang telah pun berusia lebih 100 tahun. Saya sempat singgah sini sekejap untuk duha, dan masjid ni dikatakan mula-mula dibina menggunakan batang pokok pinang dan atap rumbia, tetapi telah di-upgrade lah pada tahun 1979
menggantikan bangunan asal dan dibina dengan bumbung yang berlapis seperti dalam gambar. Masjid ini dikatakan menyimpan berbagai misteri lah. Ya, siapa yang ingin mengetahui ceritanya bolehlah datang ke sini untuk mendengar dan melihat sendiri. Sama-samalah kita mengenali sejarah bangunan lama dan masjid di negara kita. Alhamdulillah, kita sekarang baru sahaja dalam perjalanan pulang daripada Masjid Jim. Singgah sebentar di Pantai Redang. Memang meriah di waktu siang. Tengok-tengok peniaga ikan, semua ikan ada kecuali ikan sembilang. Kalau nak beli, dia boleh siang. Ikan di sini kebanyakannya fresh lah ya, segar, sebab dia baru naik daripada kapal. Masuk sekejap kawasan sawah padi, tinjau-tinjau, ramai juga yang menjala ikan di sini ya. Very nice. Beginilah suasana sawah padi di Sekinchan, kehijauan yang menyedapkan mata, suasana yang cukup tenang dan tentram. Sama-samalah kita menjaga keharmonian alam kita dan sama-samalah kita mensyukuri nikmat yang Tuhan kurniakan kepada kita. Perjalanan pulang dari Tanjung Karang ke Kuala Selangor ni banyak ya gerai-gerai, bermacam-macam gerai yang berada di tepi jalan ni. Salah satunya ni cendol, kemudian soto, dan saya mengambil kesempatan untuk mengisi perut di warung soto. Jom kita singgah sekejap di warung soto.
bersamalah kita memberi rangsangan dan support peniaga-peniaga tempatan kita. Seperti mana yang saya janjikan, di sini saya kongsikan liquid yang digunakan untuk black water tank ataupun tank kumbahan di dalam motorhome. Liquid ni berwarna biru dan kita panggil Aquacam Blue. Berapa harga dia satu botol ni? Harga dia tak ingat, kena check balik dekat Shopee berapa saya beli. Dah RM50 kan? Dalam 70 macam tu lah. RM70, lebih satu RM80. botol. Tapi boleh digunakan untuk banyak kali lah, sebab kita guna dalam satu cap saja. Tuang dalam cap, lepas tu tuang dalam Boleh isi sekali dalam bowl ni dan isi sedikit air, bagi dia bercair cair sikit. Kemudian nanti bila kita buang air, kita akan bercampur dengan air najis dan juga air kita punya air istinja ataupun air cebok kan. Jadi benda tu akan larut bersama dengan najis. Najis akan Untuk cair tujuannya untuk menghilangkan bau dan menghancurkan najis tersebut, supaya mudah untuk kita bawa ke toilet untuk lupuskan. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat kepada anda. Kiranya anda berminat dan suka pada konten video ini, anda bolehlah subscribe, like dan share pada kawan-kawan. Terima kasih.